Faktor mempengaruhi tekanan cecair. Faktor pertama, kedalaman cecair. Semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan cecair. Kedalaman cecair dikira daripada permukaan cecair. Penyelam yang menyelam di kedalaman air yang lebih dalam akan dikenakan tekanan yang lebih tinggi. Air yang keluar daripada lubang yang paling bawah akan memancut paling jauh. Ini kerana pada kedudukan tersebut, tekanan cecair adalah yang paling tinggi. Aplikasi ini digunakan dalam pembinaan menara tangki air. Perbezaan ketinggian tangki air akan menghasilkan tekanan cecair yang tinggi untuk bekalan air ke kawasan perumahan. Pam air digunakan untuk meningkatkan lagi tekanan untuk penghantaran air ke bangunan yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Kedua, ketumpatan cecair. Semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah tekanan cecair. Air mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada minyak. Maka apabila dicucuk, air akan memancut dengan lebih jauh berbanding minyak pada kedalaman yang sama.